Hai, Assalamualaikum kepada semua jemaah wanita yang first time nak pergi umrah tapi masih lagi pening-pening tak tahu nak pilih kasut. Mari sini saya story dua jenis kasut yang ada di Butik Almaya. Butik Almaya kita ada dua jenis kasut stokin tawaf. Satu kasut stokin tawaf yang baldu dan yang kedua kasut stokin tawaf tapak tebal. Apa beza kedua-duanya bergantung kepada masing-masing. Yang pertama sekali adalah kasut stokin tawaf yang baldu. Yang baldu ni dia adalah material baldu dan dia punya tapaknya adalah tapak macam stokin yang lebih nipis. Jadi kalau semua nak pergi umrah nak beli yang baldu, ini lebih murah harganya berbanding kasut stokin tawaf tapak tebal. Kasut stokin tawaf tapak tebal pula, inilah kasut stokin yang paling kita recommend untuk jemaah wanita, lebih-lebih yang first time, sebab nanti dekat umrah nanti kita akan set kaki, lebih-lebih lagi masa kita tawaf dan juga masa kita sa'i dekat Bukit Safa Marwah. Jadi kasut ni sangat-sangat memberi kita keselesaan, memberi kita solusi untuk kita lebih mudah buat sa'i, mudah tawaf tanpa sakit kaki. Dia bukan hanya tapak tebal, dia ada insole dalam kasut dia yang buatkan kaki kita lebih relax sepanjang masa kita buat ibadah umrah. Jadi kepada semua jemaah-jemaah wanita yang belum lagi ada kasut stokin tawaf, dapatkan kasut stokin tawaf yang macam ni, tapak tebal dan juga yang baldu. Dekat mana? Boleh tekan link dekat bio. Assalamualaikum.